Depan mata aku diri tengok muka bak bagus belakang koloh tu. Hari Rabu baru ni. Boleh lagi mu tak mau ngaku awak. Duk berubah-berubah. Suka sangat mu awak kena rotang dengan denda. Dah, mu ngepi poteng hari tu? Saya seorang je cikgu. Cakap molek. Jangan nak nipu lah. Betul cikgu, betul. Saya seorang je poteng time tu. Cakap nipu lagi aku. Nak selamatkan member punya pasal. Bagus lah kalau gitu. Saya mong, hot biasa kena denda sekali pun tak mau ikut dah mong. Harap-harap set tu berubah sungguh lah. Mong seorang je ni, nak jadi napa? Hai, kalau kau petik nama, memang kena panggil juga lang dengan orang ni. Tak apa lah, biar aku tanggung seorang lari ni. Benda ni dok jadi kalau aku dok buat, memang salah aku juga. Tapi dalam masa sama, aku terus cakap dengan awak. Apa nak jadi dengan mu ni Arik? Dah, pusing belakang derah. Doa awak. Bapa kali ni, lain ngak rasa bila kena denda. Rasa macam malu ngak. Nak dengan perangai aku diri. Aduh! Selagi denda Arik, mu berlari keliling tapak perhimpunan ni 3 kali. Dan sebut kuat-kuat, saya janji takkan poteng lagi. Derah. Cikgu. Saya janji takkan poteng lagi. 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 Cikgu Mak buat kelainan denda aku hari ni. Biasa rotang dengan cubit perut je. Mungkin hari ni geram sangat kot dengan aku. Ayat je dari dulu sampai learning dok berubah-berubah. Sampai lali dah dok dengar. Tapi kali ni aku macam sedar pula dengan ayat tulis hoi sebut semua tu. Dok tahulah betapa buruknya perangai aku selama ni. Sampai ulang ayat tu daripada dulu sampai learning. Woi! Mu dengar tak? Cikgu Kebun apa Adi? Sebut kuat-kuat. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Rasanya memang sekolah tahu dengan perangai aku Ditambah pula kena jerit kuat-kuat gini. Aduh, malu Manalah nak letak muka. Aku rasa Kak Syuhada pun kau jauh dengan aku lepas ni. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi.